Buka Cerita. Assalamualaikum, selamat datang ke Rakam Muda Presents Buka Cerita. Dan seperti yang dijanjikan, kali ini Nia nak bawakan satu topik yang agak heavy sedikit. Ia berkaitan dengan satu penyakit di mana kalau ikut nisbah, ia adalah dalam 5,000 wanita yang menghadapi penyakit ini. Nak tahu penyakit apa? Stay tune di Rakita 107.9. Okey, kali ini Nia nak bincangkan sedikit topik berkenaan dengan sindrom MRKH. Penyakit apa tu? Jadi Nia bawakan seorang tetamu istimewa iaitu Wani Ardi. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Thank you tau sebab sudi datang hadir ke kami punya podcast Buka Cerita hari ni. Okey, kalau nak tahu, Wani ni dia salah seorang yang menghidap MRKH kan. Tapi boleh tak Wani ceritakan sedikit Wani punya latar belakang? Mungkin ramai yang nak tahu siapakah Wani Ardi ni. Saya pengasas kepada kumpulan sokongan MRKH Malaysia. Tapi secara profesion saya seorang pensyarah di college di PJ. Saya juga seorang penulis, seorang penulis buku, penulis puisi, penulis iklan, dan sekarang saya bekerja sepenuh masa sebagai seorang pendidik dan juga seorang advocate MRKH. Oh, okey. MRKH ni apa dia sebenarnya? So, mungkin ramai macam tak berapa familiar. And saya pun macam pernah dengar dulu. Waktu first time dengar pun macam penyakit apa ni? Sebab macam jarang orang dengar kan. Cuba ceritakan sedikit. Okay, MRKH ni selalu orang ingat dia sejenis penyakit. Tapi sebenarnya dia bukan penyakit, tapi dia satu keadaan ataupun condition. Sebab kalau penyakit tu selalu dia sesuatu yang kita dapat dalam pertengahan hidup kita. Maksudnya bukan kita lahir dengan keadaan tu. Dan selalunya dia ada cure dia kan. Dia ada ubat dia. Tapi MRKH ni dia satu disorder, satu condition. Dia congenital disorder, maksudnya satu keadaan yang kita dapat dari kita lahir lagi. MRKH tu sebenarnya nama 4 orang doktor yang discover condition ni. Meyer, Rokitansky, Custer-Hauser. Meyer, Rokitansky, Custer-Hauser. So 4 orang doktor yang discover condition ni. Dan ia adalah satu keadaan bila mana seorang perempuan dilahirkan tanpa rahim, dan dalam setengah kes tanpa vagina juga. Ada ke satu kes yang dua-dua pun dia tak ada? I mean like rahim dia tak ada, vagina pun dia tak ada. Ada? Ada juga. Saya macam tu, saya lahir macam tu. Saya lahir tak ada rahim dan tak ada vagina juga. Bila you start detect yang memang ada MRKH? Saya start detect masa umur 17-18 tahun macam tu. Maknanya lambat jugalah. Ke memang waktu tu umur memang sebab time kita dapat detect? Dia simptom yang paling besar ialah tak ada darah haid. Memang langsung tak boleh period ke macam mana? Langsung tak ada. Setitik pun tak ada. So sepanjang membesar, like for any girl, kita akan look forward untuk nak ada itulah kan. Puberty tu kan, period apa semua. So bila dah masuk sekolah rendah tu maybe okey lagi lah kan. Memang tak ada lah. Kan? Bila sekolah menengah tu seorang-seorang kawan-kawan kita datang bulan kan. So kita pun tunggu-tunggulah bila nak turn saya ni kan. And then sampai form 4 pun still tak ada juga. By the time form 5 saya macam the only girl in the whole school yang tak datang bulan lagi. And of course kawan-kawan tahulah sebab kita hari-hari jumpa kawan-kawan kan. And kawan-kawan ada je yang macam uzur lah kan. Geng tak pergi surau kan. Saya tak pernah jadi geng tak pergi surau tu. Memang selalu pergi surau. Hari-hari boleh pergi surau. So masa tu mak saya cakap, rasa kena check lah ni kan. Macam pelik juga awak dah form 5 still tak datang bulan kan. Tapi masa tu saya dah dapat rasa macam mesti ada something wrong ni. So tak berani nak pergi before SPM, takut dia akan mengganggu emosi saya. Dah tengah nak exam lagi kan. semua kan. So saya cakap okay, after SPM kita pergi check lah. And masa check tu pun dia bukan straightforward macam jumpa doktor terus doktor cakap, oh awak tak ada rahim. Tak. Sebabnya this was more than 20 years ago. So zaman tu awareness sangat kurang.
information sangat kurang. Sebab ni kan penyakit yang very rare kan. It's a rare disorder kan, 1 dalam 5,000. So the first doktor kita pergi tu, doktor tu pun blur kan. Kita mengharapkan jawapan dari doktor tu, tapi doktor tu tak boleh nak bagi. Doktor tu macam takut hormon saya pun tak sure lah, saya tak pernah. Dia kata dia tak pernah ada patient macam ni. So dia akan pass kita ke doktor lain. Dia akan call hospital lain. Dia kata, I have this patient. Dia macam ni. You boleh tak? Pass. Rasanya sampai hospital ataupun doktor yang keempat ataupun keenam. Oh, lama. Ya. So barulah found out yang kita tak jumpa rahim dalam badan awak. Even masa tu pun confusing, macam tak jumpa, dia pergi mana? Dia buat treatment apa? Check tu. Dia buat yang macam ultrasound ke apa? Dia buat ultrasound, and then dia masuk kamera dalam badan kita, ikut bawah, ikut atas. Memang macam-macam sangat jenis. Kita rasa macam kita tikus makmal tau. Ya Allah. Dia bereksperimen dengan kita kan. Dia suruh kita telanjang, dia tengok badan kita macam, lepas tu dia tanya kita, do you like boys or do you like girls? Okay, faham. Macam masa tu kita betul-betul macam tikus makmal. Sebab pernah dengar orang kata takut orang confuse orang yang hidap embarkation dengan konsa. Ya. Memang juga ada kan. Masa tu memang saya pun macam ada kekeliruan identiti sikit masa tu, sebab bila a few doctors tanya macam, do you have feelings towards boys or do you like girls kan? So bila ditanya kita macam tu, kita macam, am I supposed to have feelings towards girls? Kan? So, dah lah nak jawab soalan pelik tu depan mak kan. Nak cakap macam, saya suka boys kan. Macam, kita dah budak. Memang awkward gila lah. So, dah lepas like doktor hospital keempat atau keenam macam tu, barulah found out yang, okay, it's official, awak tak ada rahim. Tapi bila nak kahwin nanti datang balik. Dia tak beritahu terus yang awak pun tak ada vagina. Dia tak cakap. Maknanya dia memang dah baru detect tak ada rahim saja ke? Memang dia dah detect dua-dua tapi tak nak bagi tahu lagi about ada vagina tu? Saya suspect sebenarnya dari awal dia tahu yang saya tak ada vagina. But because I was a teenager, dia rasa macam, because it's so taboo kan. Benda tu benda yang awkward untuk cakap kan. Macam mana aku nak cakap kat budak sekolah yang dia tak ada vagina kan. So macam just the fact that dia tak ada rahim pun dah benda yang macam shocking, and my mum pun macam susah nak digest benda tu. So dia cakap, okay, tak apa, nanti kalau nak kahwin nanti datang balik. Dia cakap tu. So I think in my 20s baru saya tahu yang sebenarnya saya tak ada vagina juga. Kenapa doktor ni tak bagi tahu awal? I think it's because taboo tu lah. Okay, selain daripada yang you tak datang period semua ni kan, apa simptom-simptom lain yang you dapat rasa, yang you rasa macam it's something pelik? Sebab orang lain tak rasa benda ni, tapi kita sambung selepas ini. Okey, tadi kita dah tanya sedikit tentang MRKH kan, nak tahu jugalah selain daripada tak datang haid, apakah simptom lain yang mungkin orang yang hidap MRKH ni akan hadapi, orang lain tak ada? Okay, to be honest, simptom MRKH yang paling besar dan paling utama memang tak datang darah haid saja. Rasanya sebab itulah there's so many misdiagnosis, maksudnya diagnosis yang salah. Sebab selalu orang ingat macam kalau masalah hormon, so ramai orang yang macam ambil ringan lah perkara tu. Tapi sebab MRKH ni dia ada banyak jenis, so dia bergantung pada awak MRKH jenis apa. So simptom awak berbeza. So like in my case, saya MRKH jenis yang affected dari segi buah pinggang dengan pundi kencing. So sepanjang membesar, saya memang banyak keluar masuk hospital, warded, disebabkan buah pinggang pundi kencing. Maknanya dia ada problem, masalah macam mana tu? Mudah so dia memang efek Okay, so MRKH dia ada 2 type. Satu type tu dia tak ada rahim, tak ada vagina. Satu lagi type is tak ada rahim, tak ada vagina, and ada abnormality lain. Macam mana tu? So abnormality lain ni usually dia berkaitan dengan buah pinggang, pundi kencing, jantung, tulang, pendengaran. Ni yang paling common. Tapi lain-lain orang lain-lain lah. So macam dalam support group MRKH Malaysia, kita ada ahli yang total hearing loss, maksudnya memang pekak 100%. Ada yang macam tu, ada yang tulang tangan dia sebelah panjang, sebelah pendek. Ada yang lahir dengan satu buah pinggang. Macam saya lahir, one of saya punya buah pinggang dia lagi besar than the other one. And then saya punya pundi kencing is slightly smaller, so
mudah kena infection. Macam itulah. So sepanjang membesar, because compared to my siblings, saya senang jatuh sakit. Saya selalu pergi klinik kan. Kuat lah. So masa tu saya dah dapat rasa macam, aku rasa aku lain sikit ni. Macam tu. And then tak datang darah haid pula kan. So saya dapat rasa dah macam, I think there's something wrong with me lah. So after you dah didiagnose ada hidap MRKH kan, how you lalui semua fasa-fasa after dah tahu, aku memang tak ada rahim semua, how you mentally, physically prepare about that? It's definitely a long journey lah kan. But kena bear in mind yang budak sekolah 20 tahun dulu dengan sekarang tak sama tau. Kan budak form 5 sekarang diorang dah matang kan. Diorang ada internet, diorang dah boleh educate themselves apa semua kan. Diorang search apa saja, diorang boleh search je, Google je. And then diorang boleh motivate themselves, ada self confidence tinggi. Tapi saya as a 17-year-old girl, saya masih panjat pokok mangga lagi. Saya memang budak lagi tau. So bila doktor cakap lain. Lain kan, kita memang budak sangat. So bila doktor cakap tak ada rahim tu, saya sedih, but lebih kepada confused. Lebih kepada confused. Kita budak macam, still tak berapa faham kan. Tak boleh digest benda tu. So bila doktor cakap tak ada rahim, macam dia pergi mana rahim tu? Tak ada rahim, like how kan? Kata, macam mana boleh tak ada rahim, dia hilang pergi mana? What do you mean tak ada kan? So confused, and then doktor pun tak boleh nak bagi info banyak. Sebab dia pun tak ada experience patient lain macam saya. I was the first patient. Okay. So lebih kepada confusing lah. I think it really hit my reality bila kita dah masuk umur 20-an. Kawan-kawan dah start berkawan dengan opposite gender kan. Dah start ada pasangan. Dah mula bercinta. Dah start bercinta. Dah start macam fikir pasal the possibility of maybe nak ada family in the future, nak kahwin. Masa tu baru saya start macam, I think my reality will be different than other people. Kan. So macam first thing first, memang confirm saya tak boleh pregnant kan. Kat situ je dah lain. Bila dah tak ada rahim, tak boleh pregnant lah. And then bila I found out yang I don't have vagina as well, which means I cannot have sex also kan. Umur berapa yang you dapat find out? Yang tu I was in my 20s. Itu pun sebab because masa saya umur 20 tahun, saya nak cari support, saya jumpa support group dekat US. Oh, okay. So that was actually my first source of information time tu. Bukan doktor. Doktor tak ajar saya sangat pasal MRKH. In fact, doktor tak sebut pun nama MRKH tu. Dia je cakap, kita tak jumpa rahim lah. Itu je dia cakap. Itu je information dia bagi. Macam tu je, tak jumpa rahim. Itu je. Itu je. So, support group kat US tu lah yang educate me. Dia kata nama condition kita ni MRKH. And a lot of us tak ada vagina as well. And I was like, ya ke? Doktor tak bagi tahu pula ada possibility untuk tak ada vagina tu. So, I got myself checked. And memang betul saya tak ada vagina. And I macam, kenapalah doktor tak bagi tahu kan? So, tapi saya faham lah. Saya faham yang kita dekat negara yang penuh dengan adat ketimuran tu, maybe susah untuk doktor tu nak explain kat budak pula tu kan. So, through them lah yang diorang lah yang educate saya tentang MRKH. And then diorang lah yang bagi mental emotional support kan. And masa tu baru saya tahu yang walaupun tak ada vagina tapi ada treatment, boleh buat therapy, boleh buat surgery, and I did all that lah by myself. You buat jugalah. Saya buat therapy, but I did it by myself. Memang tak ada like physical support, and it was really hard. And masa tu yang buat saya fikir kena ada support group kat Malaysia. Betul. Sebab dia tak sama. Malaysia tak ada lagi kan? Before this lah. Tak ada. Memang tak ada. Sebab masa tu saya fikir macam, if I can feel this supported through support group yang jauh gila, yang berbeza gila kita punya budaya apa semua kan. Imagine ada support group in Malaysia kan. So saya macam fikir, nak tunggu support group ada kat Malaysia ni tak tahulah bila. It's a rare disorder kan. Siapa peduli nak buat pun kan. So I thought, aku buat sendiri je lah, you know. The purpose is that because saya tak nak ada gadis-gadis lain yang membesar macam saya. Yang tak cukup isolated informasi lagi. Betul. Tak cukup information, tak cukup support kan. Support online through Skype je, itu je yang ada. That's how I grew up kan. So, Alhamdulillah lah sekarang gadis MRKH kat Malaysia dah ada support dalam pelbagai aspek lah. Okay, saya pada you punya group support tu kan.
siapa lagi yang support you? You punya main support lah untuk bagi you ada confident untuk bercerita tentang MRKH ni. Yelah, because kadang-kadang ada wanita yang hidup MRKH ni dia macam segan nak beritahu orang yang yes, I tak ada rahim. Ada orang segan. Macam you, apa yang bantu you untuk confidence? Maksudnya dalam bentuk seseorang ke apa? Ya. Saya rasa Prof. Emilia kot. Prof. Emilia ni dia gynecologist dekat UKM. Dan kita MRKH Malaysia, kita collab dengan UKM since 2017. Oh, okay. So MRKH Malaysia, the kepalanya adalah saya, UKM punya team kepalanya adalah Prof. Emilia. So both of us, kita orang macam mana you guys combine sidekick each other lah, macam tu. Mana you guys combine kita orang juga. combine. Okay. So we work together since 2017 sampai hari ni. Memang kita ada MOU apa semua, kita work together. Dan Prof. Emilia ni lah yang memang banyak bagi saya support mental emotional. Sebab susah nak cari doktor macam tu, you know. Sebab doktor, from my personal experience lah, doktor dia just akan give you the facts je. Okay, awak tak ada rahim. Okay, awak tak boleh mengandung apa semua. Doktor tak ada masa, bukan cakap doktor tak ada empathy. Doktor have a lot of kindness and empathy. Tapi dia ada berapa ribu sakit pula kan. So Prof. Emilia ni, dia betul-betul macam motivate me to be an advocate, to be a leader. Kalau saya turun mana-mana, kalau kata saya ada jemputan dekat acara mana-mana, saya mesti akan cari ruang. Saya tanya, boleh tak saya nak bawa Prof. Emilia? So I will speak on behalf of MRKH Girls. Dia akan speak dari segi scientific perubatan. So kita orang, we work together lah. Okay, so bercakap pasal yang you hidup MRKH ni kan, macam mana penerimaan keluarga bila dapat tahu yang you one of the MRKH punya pesakit, tapi ada sambung selepas ini? Okay, sekarang ni nak tahu jugalah, waktu you dah disahkan hidup MRKH kan, macam mana penerimaan keluarga? To be honest, keluarga saya, keluarga typical Asian family. Okay. So kita keluarga yang konservatif, yang tradisional. Kita bukan keluarga modern, liberal yang open nak berbual tentang sex education ke tak kan. So adik-beradik waktu tu lah, adik-beradik memang tak pernah borak pasal condition saya. Ayah pun tak ada macam sit down with me. Ayah lagi susah kan, lah seorang ayah tu kan. So the only person masa tu was my mom lah, Umi lah kan. And dia, penerimaan dia tu susah lah, mencabar lah seorang ibu kan. Dia seorang wanita, dia faham kita punya perasaan. Ya, kan? Betul. I think masa diagnosis tu, dia lagi susah nak terima daripada saya. Masa you diagnose saya tu, you with your mom only ataupun dengan family yang lain juga? Just with my mom. Oh, berdua sajalah. Memang every doctor, every hospital, Umi yang bawa. Kita berdua je. Just me and my mom. And even though masa tu macam dia nampak lah macam dia cuba control, macam dia cool apa semua kan. Tapi kita kenal mak kita macam mana kan. Betul. Kita boleh baca muka dia kan. And saya budak, macam saya cakap tadi, saya budak je kan. Saya confused, saya tak faham sangat benda ni. Tapi dari raut wajah Umi tu, saya dapat agak macam, okay, this is something big. This is something serious. And dia cakap dekat saya, kalau boleh tak payah kahwin kot. Dia cakap macam tu. That was the first word yang keluar dari mulut dia. Bila kita keluar dari bilik doktor, bila doktor cakap, anak puan tak ada rahim. Lepas tu Umi tanya, maksudnya tak boleh pregnant Kata, tak boleh pregnant. Oh, okay, macam tu. So bila keluar dari bilik tu, first thing dia cakap, Wani kalau boleh tak payah kahwin lah. Awak duduk je dengan Umi sampai tua. Faham. Maybe dia rasa dia je yang boleh jaga. Ya, kan. Me as a rebellious teenager zaman tu, saya tengok benda tu as, kenapa pula? Kan? Macam kan? Kenapa orang lain boleh ada family, boleh dream about having a family, having a partner. Kenapa saya tak boleh ada impian yang sama? Saya pun nak juga kan. But now that I'm an adult, saya faham yang sebenarnya itu cara Umi untuk protect saya. Betul. Kan? Dia tak nak saya kecewa, dia tak nak saya susahkan orang, dia tak nak orang susahkan saya dan sebagainya. Cakap pasal kahwin ni kan. Macam Wanis ni pernah tak ada kekasih, boyfriend, and you nak explain dekat dia yang I adalah MRKH punya survivor. Pernah tak ada satu momen yang macam dia susah nak terima ke? Or dia okay saja? Ada. Macam Wanis secara peribadi ada
pelbagai pengalaman dengan pelbagai individu yang berbeza kan. Dia kadang-kadang the guy okay, family dia tak okay. Betul. Kan. Kadang-kadang the guy okay tapi okay awal-awal je, lepas tu dia tak okay kan. Kan dia macam-macam jenis. Yang tak menerima tu ada juga. Yang Wani ingat lah dia cakap macam saya rasa tertipu. Macam tu. I think the tricky part about having MRK syndrome ni is that bila kita nak bagi tahu boyfriend kita yang kita ada benda ni kan, macam lepas tahun ke, lepas 6 bulan ke kan, and how are you going to start? Takkan nak macam saya tak ada vagina, macam mana nak start dia conversation ni? I tak ada vagina, I tak ada mengandung kan? Kalau macam tu kan, saya tak ada rahim kan. Macam 6 bulan tu cepat sangat ke setahun ke 2 tahun kan? So it's tricky kan, sebab lain-lain individu ada lain-lain penerimaan kan. So one of my experience tu, if I'm not mistaken, tapi masa tu pun saya pun muda lagi. Kan. And as a young woman, saya tak tahu macam mana nak explain dekat orang. Tak tahu nak explain kan. By right sepatutnya macam saya find a proper place, macam awak boleh tak kita sit down, saya nak cakap. Sepatutnya macam tu. But masa tu silap saya ialah we were in a car and saya just blurt out benda tu. Maknanya yang tu memang dah baru kenal ke? Or memang dah lama kenal baru nak explain? Dah lama kenal. Macam we were together like for setahun 2 tahun macam tu. Lama juga. And tapi masa tu saya macam waktu walaupun dah 2 tahun together, memang dia langsung tak tahu you punya condition. Dia tak tahu. Dia tak tahu. And yang boleh jadi tersebut tu sebab masa tu tengah drive sebelah hospital yang I was diagnosed at. And saya macam, dulu saya biasa pergi hospital ni. Lepas tu dia macam, kenapa awak pergi hospital ni? Sebab saya tak ada rahim. Dia macam hanya saya ucapkan nak gelap. Dia berhenti kereta. Macam berhenti kereta, terus macam berhenti tepi. And we had that conversation kat dalam kereta tepi jalan. Mana dia shock lah. Dia shock lah. Dia macam, what? So dia susah nak terima. And saya pun tak boleh nak salahkan dia 100% sebab cara saya menyampaikan pun macam tak proper. Macam very random, tiba-tiba je. Random kan. Like again, I was young, I was not good at confrontation apa semua. And dia cakap lah, saya rasa tertipu sebab saya dah anggap awak as calon someone yang I would spend the rest of my life lah. And then now you are telling me this. So masa tu even though saya acknowledge yang okay, it's my fault, saya tak bagi tahu properly, tapi saya fikir juga macam what do you mean? So macam kalau saya tak perfect, saya tak layak untuk jadi someone yang for you to spend the rest of your life with ke kan. So macam-macam penerimaan lah. So for now, you rasa macam mana kalau tiba-tiba ada lelaki tu dia sanggup, ada ke lelaki yang sanggup terima juga? Kalau I can speak on behalf of wanita-wanita MRKH dalam support group lah kan. Kita dalam 200 orang. Half of us are happily married. Alhamdulillah. Another half memang macam-macam drama lah. Sama ada masih bujang, ataupun yang dah bercerai, ataupun dalam perkahwinan yang tak bahagia, perkahwinan yang bermasalah dan sebagainya. Okay, kalau you punya kawan macam mana? Wani punya kawan sendiri, you punya circle, how they support you, how they menerima you punya condition sekarang ni? Diorang okay. Diorang happy that I'm doing this lah, yang that I'm speaking about it. Sebab dulu diorang just tahu setakat Wani tu dia tak ada period. Diorang tahu pun sebab kita sama-sama dorm, sama-sama asrama. So macam mana nak cover benda tu kan. So now that kita semua dah adults, kita semua dah ada career masing-masing, dah ada family commitment masing-masing, diorang nampak yang Wani banyak speak out kan. So diorang cakap lah, we're happy for you that you are doing this. You are supporting other girls apa semua kan. So diorang nampak lah saya punya growth tu dari seorang gadis yang macam malu, macam tak nak cakap pasal benda ni, to someone yang boleh bercakap in public. Okay, selepas ini kita nak bacakan tweet-tweet yang dikongsikan khas untuk Wani. Kita kembali selepas ini. Okay, sekarang ni dah tiba masa yang ditunggu-tunggu, iaitu kita akan baca tweet-tweet yang dikongsikan oleh pendengar kita kan. Khas untuk Wani. Dah sedia? Okay, tweet yang pertama. Kalau seseorang anggap awak
tak lengkap sebagai wanita, apa yang awak nak balas secara terus terang? Tak lengkap sebagai wanita. Sebenarnya ada je yang pernah je orang cakap macam tu. Yang samakan saya dengan Kunsa lah, apa semua kan. Yang kata apa, yang samakan saya dengan Sajat lah, pun ada juga. Tapi tu lain. Kan, lain kan. Tapi tak apalah. Pada saya, that is an opportunity for me to educate the society lah. Pada saya, wanita ni, dia datang dalam macam-macam template. Betul. Wanita ni dia bukan datang dalam satu acuan. Kita datang dalam macam-macam acuan. Ada wanita yang lahir tak ada rahim, ada wanita yang lahir tak ada ovary, kan? Ada wanita yang tak ada payudara, kan? Macam-macam, kan? So untuk seseorang cakap saya seorang wanita yang tak lengkap, I would say cuba try cakap macam tu dekat Tuhan. Sebabnya Tuhan yang buat saya kan, yang cipta saya kan. Saya tak cipta diri saya. And saya rasa orang yang keluarkan statement macam ni, dia orang rasa perempuan tu satu acuan je. Dia ingat sama dia orang tak open lah. But it's okay. That's where I come in and educate the society kan. Even dengan anak saya pun saya ajar macam tu. Saya cakap ibu tu datang dalam pelbagai bentuk. Betul. Ada ibu kandung, ada ibu tiri, ada ibu angkat dan sebagainya. Perempuan pun datang dalam pelbagai bentuk juga. Ada yang ada rahim, ada yang tak ada rahim. But still perempuan, still wanita. Still kena ingat, tak ada manusia yang sempurna. Semua orang tak lengkap. Betul tak? Okey, tweet yang seterusnya. Ada orang yang percaya wanita diciptakan untuk jadi ibu. Bila awak dengar ayat ni, apa yang Wani rasa? Wanita diciptakan untuk menjadi ibu. Saya percaya, tapi dalam definition saya sendiri. Saya percaya, in fact saya pernah tulis puisi pasal ni. Saya cakap semua wanita itu mengibu. Betul. Semua wanita itu mengibu. Maksudnya perempuan yang tak berkahwin pun, perempuan yang tak ada anak pun, dia ada fitrah dan sifat mengibu tu. Kita sentiasa mothering. We are always mothering our friends. Bagi tahu, kalau kau sampai rumah bagi tahu I always buat benda tu. Betul. Kan, kau ketak apa semua kan. We are always mothering our pets kan. Kita ada anak-anak kucing. We are Mami nak pergi kerja sekejap kan? ni. We are always mothering our plants. And before balik raya hari tu, saya buat gardening apa semua. Minta lah apa pokok ni janganlah mati kan. So memang fitrah kita perempuan, kita memang sentiasa mengibu kan. Kalau tidak anak kita yang anak-anak, it's always something else. Sebab memang kita punya sifatnya begitu. Kita very nurturing kan. Betul. So again it goes back to definition. Macam mana yang saya cakap tadi, perempuan tak datang dalam satu acuan. Sama juga ibu tu tak datang dalam satu acuan juga kan. So kalau orang cakap if you're not a mother, you're not a woman. Betul lah tu. All women are mothers. But what is mother to you? What's your definition of mother? If your definition of mother ialah mesti pregnant 9 bulan, ataupun melahirkan anak, mesti melahirkan, then I would say itu satu definition yang sangat cetek lah, yang sangat sempit. Tak kan? terbuka. Kalau kita buka lebih lagi, sebenarnya memang semua wanita pun memang mothers. Wanita memang ibu. Itu je. Memang dilahirkan, memang dah dicipta. Seorang wanita adalah seorang ibu. Betul tak? Okey, seterusnya. Adakah awak rasa doktor atau sistem kesihatan kita cukup sensitif dan memahami tentang MRKH? Atau awak pernah rasa dilayan seperti kes pelik? Okey. Ini soalan yang bagus. In fact, kita pernah bincang tentang isu ni secara ekstensif dengan UKM. Okay. Masa 2017, masa UKM nak collab dengan kita orang MRKH Malaysia, yang bestnya, antara soalan first yang diorang tanya ialah, korang semua pernah tak puas hati dengan doktor? Which to me, benda tu sangat humbling. Maksudnya, diorang merendah diri dan cakap, kita orang doctors, yes, kita orang ada ilmu, but we are not patients. Kita orang tak tahu apa yang korang lalui. Ya. So, diorang hanya tahu daripada apa yang diorang belajar saja, tapi diorang tak menghadapi benda tu. Yes. So, saya memang suka sangat kerjasama dengan UKM sebab diorang merendah diri and kita orang belajar from each other tau. So, benda first kali, isu first kali yang diorang tackle ialah diorang cakap, kalau kita nak break the news pada MRKH patient, macam mana cara kita nak cakap? Kan? Dia ada adab dia kan. Dia bukan not as simple as
tak ada rahim kenapa tak ada rahim macam tu tau. So kita as patient pun, kita pun anxiety macam tak ada rahim, dia pergi mana, you know. Cara nak sampai ke tu pun kena ada juga. Dia ada adab dia tu. Dia ada adab dia, ada method dia. So itu yang sekarang ni alhamdulillah through collaboration kita dengan UKM, because it's a teaching hospital kan, it's a university. So UKM diorang ada student medic. Apart from mengajar ilmu perubatan, diorang ajar juga macam mana adab nak bagi tahu patient. Macam mana nak menjaga sensitivity. Betul. Kan, the kind of words you kena avoid, macam mana you nak make sure dia tak tersinggung dan sebagainya. Sebab for us MRKH women, kita orang memang akan ingat sampai mati macam mana diagnosis kita orang. Kita orang akan ingat sampai mati the first doctor yang diagnose tu, the words yang diorang cakap, kita orang memang ingat sampai mati. Benda tu core memory. You will never forget the moment a doctor say you tak ada vagina and rahim. You will never forget that moment. So kalau you screw up that moment, kita orang memang, benda tu boleh jadi PTSD, boleh jadi traumatized for life, you are scarred for life, apa semua kan. So doctors punya words tu sebenarnya sangat powerful. You either can change a patient's life for the better, ataupun you either boleh hancurkan kan. You have that power. So itu yang alhamdulillah kita cuba educate medic students. Sebab among us MRKH women memang ada yang bad experience dengan doktor kan. Even saya sendiri saya pernah ada experience doktor lelaki gelakkan saya sebab saya tak ada rahim, tak ada vagina, and masa tu teman lelaki saya dan dia gelak, dia macam memang dah sekarang macam tu. Memang saya ingat sampai bila-bila benda tu. Awak punya teman lelaki yang teman waktu pergi diagnose ke macam mana waktu tu? Yang doktor ni gelak ni yang keberapa? Yang ni doktor klinik biasa je sebenarnya. Tapi kita perempuan, kalau kita pergi klinik, kan doktor first kali ditanya bila last period. Kan? Tak kisahlah kita demam ke apa. Betul. Kalau kita sakit perut ke, kita apa ke, kan? Bila last period? Tak ingat lah. Kan? So itu benda first ditanya, bila last period. So saya akan jawab, saya tak pernah ada period. So doktor macam, tak pernah ada period? Macam mana boleh tak pernah ada period? Saya lahir tak ada rahim. Okay. Ya ke? Lepas tu dia tanya, ada boyfriend? Macam, ada. Boyfriend okey ke? Okey, alhamdulillah. So dia gelak. Sekarang okey lah, dia cakap tu. Saya memang ingat benda tu. This happened when I was in early 20s, klinik dekat Kelana Jaya sebelah Jaya. Itu saya cakap core memory tau. Benda ni saya memang ingat sampai bila-bila. So this is not the only experience. Ramai gadis MRKH lain ada bad experience dengan doktor. Yang lagi teruk lagi kan. Yes. But of course, saya percaya doktor-doktor ni taklah berniat jahat. Cumanya kurang sensitivity lah. Sebab dia tak ada dalam shoes kita kan. Dia tak hadap benda tu. Dia tak rasa kan. Not just doktor lelaki, doktor perempuan pun ada yang tak sensitif juga. Sama je kan. So alhamdulillah lah, itu benda yang isu yang UKM nak tackle. And sekarang ni diorang tengah educate medic student supaya not just tell the right information, tapi cara beritahu tu pun penting. Faham. Okey, itu dia sedikit jawapan yang dibalas daripada tweet-tweet pendengar kita. Kita sambung selepas ini. Okey, sekarang ni sebelum Nira menutup cerita kita pada kali ini, boleh tak Wani kongsikan sedikit kata-kata semangat ataupun nasihat pada orang-orang di luar sana yang still menghidap MRK sama macam Wani. Mungkin diorang rasa macam malu, diorang rasa macam sedih. So diorang need support daripada orang yang also menghidap perkara yang sama. Okay. First kali, saya totally faham perasaan malu, takut, sedih tu. Perasaan tu semua valid. Okay, sebab kita manusia, kita tak boleh lari dari perasaan tu. Even untuk condition yang bukan rare disorder pun, kita akan rasa anxiety dan sebagainya. Apatah lagi case yang sangat special macam ni. Tapi satu perkara yang saya nak tekankan ialah education is power. Kita ni selalu takut benda yang kita tak tahu. Setuju. Kan? Bila kita tak check doktor, kita tak educate ourselves, kita overthink. So untuk mengelakkan benda tu, kita kena educate ourselves. Get support, boleh cari je MRKH Malaysia online, we are everywhere. Kalau nak get support dari segi perubatan, boleh pergi ke UKM, they have the best MRKH doctors kat situ. Sekarang ni alhamdulillah dah ada banyak sokongan, assistance dalam pelbagai aspek, not just perubatan fizikal, kesihatan fizikal, tapi kalau ada masalah dari segi sexual, mental, emotional pun ada support. So education is power lah. And satu lagi penting untuk saya tekankan yang kekuatan dan keyakinan tu tak terbina semalaman.
Betul. It's a long journey. Jangan rasa macam contohlah kadang-kadang orang cakap, Wani tu nampak kuat je, kenapalah aku macam ni. Saya tak macam ni sekelip mata. Bertahun-tahun ambil masa. Berdekat-dekat. So acknowledge benda tu dulu. Tell yourself, okay, it's okay, hari ni aku rasa down, esok lusa aku akan pick myself up. So this is a journey yang you go through with yourself sama-sama slowly. Don't be too hard on yourself. Be kind, dan kita kena sayang diri kita. Kita kena terima condition kita sebelum nak expect orang lain terima. Kan? Kalau kita risau pasangan boleh terima ke, family boleh terima ke, kawan boleh terima, kita dulu. Kita boleh terima kita ke tak? Kita boleh terima tak yang Allah dah tulis benda ni untuk kita? Itu yang first kali. So love ourselves first lah. Betul. And last but not least, kena bersangka baik dengan Allah. Okay, pada mereka semua yang nak join you punya group support, macam mana? Okay, kalau nak join MRKH Malaysia, kita ada dekat Facebook, kita ada dekat Instagram juga. Boleh DM kita dekat situ. Kita boleh tolong awak dari segi recommendation doktor. Kita boleh refer awak pada doktor dekat UKM dan juga doktor-doktor di hospital seluruh negara. Kita ada doktor di seluruh negara, insyaAllah. Dan kalau nak support dari segi sisterhood, MRKH Sisterhood, ahli kami juga di serata Malaysia je. So insyaAllah boleh cari saya, Wani Ardi ataupun MRKH Malaysia. Ya, itu dia sedikit kata-kata nasihat daripada tetamu istimewa kita, Wani Ardi. Thank you so much sebab sudi hadir ke Buka Cerita hari ini. And Nira doakan semoga segalanya berjalan lancar dengan Wani sendiri dan juga pada grup-grup yang join MRKH ni. Okay, pada anda semua, kalau ada apa-apa topik yang ingin Nira bincangkan, boleh kongsikan di media sosial rakita.my. Jadi kali ini Nira menutup cerita untuk kali ini. Assalamualaikum. Bye.